Saya kata, memang saya tak nafikan bahawa ada orang dari kalangan yang berpolitik itu kotor, menyebabkan orang menyampah, orang benci. Macam berlaku di Perlis tu, menyebabkan orang benci, orang menyampah. Tak ada bunyi apa. Rakyat boleh hidup dengan selesa. Yang kamu nak suruh Cikgu Syukri itu pula bukan dia dosa besar, rakyat boleh terima. Tak ada lah benda-benda lain. Dia style dia lah. Tuan-tuan tak boleh nak sama Cikgu Syukri macam YB Sanusi. Cikgu Syukri style dia sebagai seorang pendidik. Cikgu cool, sejuk. Macam tu saya kenal dia sejak dulu. Macam tu dia relax, senyum. Kadang-kadang kita duduk bincang bab berkenaan dengan dia tu, dia relax, tak ada apa, relax, senyum. Itu hebat yang Cikgu Syukri ni. Tapi nak bagi tahu orang meluat, orang menyampah, tahu tak? Lagi menyebabkan orang meluat dengan ahli politik. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada malam yang berbahagia ini, kita dapat mengadakan satu himpunan sempena dengan sambutan 40 tahun PAS kawasan Dewan Pemuda PAS kawasan Pokok Sena. Dulu Pokok Sena ni tak silap saya masuk nama Parlimen Kota Star. Kota Star waktu tu. Masuklah juga macam SIK. SIK pun baru 42 tahun. Dulu dia kawasan Ulu Muda. Dia pisah Ulu Muda jadi dua, Parlimen, satu Pendang, satu SIK. Manakala artinya dulu umur Pokok Sena ni berapa dah? Umur dah 30 ke 40 Oh 30. Kawasan 30-an Jadi artinya nak menggambarkan bahawasanya inilah dia kawasan yang mempunyai sejarah yang hebat dari segi melahirkan pejuang-pejuang PAS. Lahirnya pimpinan-pimpinan PAS. Antara tokoh-tokoh yang hebat dahulu ialah almarhum Datuk Abu Bakar Umar di kawasan ini, dan begitu juga dengan almarhum Datuk Sudin Wahab. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saudara-saudara amat beruntung kerana orang yang pernah terlibat dengan pemuda. Kerana saya sendiri pun melalui prosesnya ialah melalui pemuda. Macam sebagian besar termasuklah juga dengan Ustaz Daud ni sendiri pun pernah muda. Muda lah. Lah muda terenteng lah kan. Artinya ialah pemuda banyak memberikan pengalaman kepada kita di dalam gerak kerja parti. Saya selalu sebut dalam kita membicarakan untuk melaksanakan manhaj tarbiyah PAS, saya yakin dan percaya yang boleh buat ni adalah orang muda. Bukan maksudnya ialah orang tua tak boleh buat. Sebab orang muda mampu buat kerana silibus yang ada kepada apa yang kita gariskan itu memang agak keberatan kalau kita nak laksanakan di peringkat orang-orang yang sudah berumur. Oleh itulah orang muda ini menjadi harapan, sama ada mudanya dari kalangan muslimat ataupun dari kalangan lelaki. Mereka adalah merupakan orang yang akan
melanjutkan kerja-kerja perjuangan pada masa akan datang. Sebahagian besar daripada kepimpinan PAS pusat, saya ingat hampir 80% ialah orang yang pernah melalui kepimpinan pemuda. Hatta Tok Guru Haji Hadi pernah menjadi AJK Dewan Pemuda PAS pusat waktu itu, waktu Datuk Mustafa Ali menjadi ketua pemuda. Jadi kalau kita tengok daripada Datuk Tuan pernah melalui pemuda, saya sendiri, Dr. Sam, Datuk Ni'amah, Datuk Taqiyuddin. Jadi kebanyakannya ialah yang sebab dia kata 90% lebih lah adalah mereka yang pernah melalui proses kepimpinan pemuda. Kerana pemuda ni dia banyak melahirkan. Kalau orang muda ni buat salah tak apa, sebab tu orang muda ni buat salah tak apa, jangan biar orang tua buat salah. Sama juga kalau orang jahil buat salah pun tak apa, jangan ulama buat salah. Dia Ustaz Hasan Shukri dia punya fatwa dia kata kalau orang jahil bergaduh dengan orang jahil, ulama rujukkan dia. Tapi kalau ulama sama ulama bergaduh, dia kata mati salah seorang, bawa aman. Selagi hidup payah nak aman. Jadi sebab tu pemuda ni dia tak apa, dia buat silap, buat salah, try and error ni tak apa. Kerana dia orang muda. Kerana apabila dia buat salah, ada orang boleh guide dia, ada orang boleh pandu dia, ada orang yang boleh tegur dia. Tapi kalau orang tua ni agak payah, sukar untuk orang nak menegur. Dan pemuda ni, kita tahu dia adalah merupakan tenaga yang penting, tenaga kuat. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana pilihan raya, kalau tak ada tenaga pemuda, jam. Sebab tu almarhum Al-Maududi pernah sebut, dia kata kalau kamu nak tengok masa depan dunia perjuangan ini baik, kamu kena tengoknya ialah orang muda. Tapi ada sikit kebimbangan saya, Tok Mat. Maknanya fenomena ni seluruh Malaysia. Jadi pada hari ini masalah orang muda ni bukan kurang banyak lah. Dia kurang gula boleh tahan kira. Ni kurang. Waktu musim pilihan raya ada, InsyaAllah ada. Hak tu kita hut lah. Sekali hut dia main. Tapi masalahnya waktu jauh pilihan raya ni dia kurang. Okey dari segi itu, tapi masalahnya ialah untuk nak mengganti kami semua ni. Nak mengganti kami semua, ialah sudah tentulah dia perlukan kepada proses tajnid, proses perkaderan, proses latihan, baru dia boleh. Kalau setakat kita katakan untuk membantu kita, okey tak apa, tak ada masalah, kita hendak yang ni. Yang kita hendaknya ialah orang yang boleh menyusun program. Nak hadir program okey, tapi orang nak menyusun program ini perlukan mereka yang dilatih, dididik, ditarbiah, diberikan latihan. Maka mereka inilah yang akan menjadi orang yang melatih untuk nak anjurkan program. Kalau tak ada benda macam ni, agak ada rasa kebimbangan sikit. Kebimbangan sikit.
Jadi kita sebut tadilah, mungkin ada cabaran-cabaran yang kita sebut. Hari ini mungkin kadang-kadang dia tak berapa nak minat. Dia minat ni betul hal juga. Saya pun keluarga saya 9 orang. Hak minat, hak terlibat dalam politik PAS belaka. Kan? Hak yang agak saya, atau abang saya, Ustaz Zakaria hak meninggal tu, Datuk Yahya, Ustaz Yahya hak meninggal tu, 3 orang ya. Seorang lagi, Datuk Imam di kampung tu, 4 orang. Hak lain tu, ialah nyokong lah bukan tak tu. Ini benda ni pun benda yang kita nak cakap payah juga nak. Benda yang perlu kita nak, saya nak cakap nak kata nak ada model ke apa semua tak tahu. Kan? Kita itu benda yang tuan-tuan boleh tengok sebab apa tuan-tuan minat. Hak daripada 10 orang adik-beradik kita. Tak ada seorang 2 ya. Yang minat. Yang minat berkenaan dengan politik ni. Yang minat. Sokong ada insyaAllah 5 tahun sekali dia balik mengundi. Tapi untuk dari segi kelestarian, dari segi untuk nak masa depan perjuangan kita untuk melahirkan kader-kader ini tak boleh. Dia perlukan orang-orang yang macam saudara-saudara semua. Perlu. Kalau tidak kita tak akan mampu untuk nak mewujudkan. Oleh itu kadang-kadang kita bimbang sikit. Ada setengah-setengah cawangannya dah lama bergerak. Tiba-tiba cawangan tak boleh buat mesyuarat agung ada. Berlaku. Cawangan dah lama. Berpuluh tahun cawangan itu. Tapi tak boleh buat mesyuarat agung kerana dah tak ada orang hadir. Dia kata tak ada orang yang nak memimpin. Ini agak satu benda yang perlu kita jaga. Kita bimbang, takut benda ini benda yang berlaku di semua tempat. Kan? Dalam keadaan kita bercakap tentang kebangkitan, kegairahan untuk orang bersama-sama dengan kita nak supaya ada orang pula untuk nak menyambut mereka. Yang nak sambut mereka ni macam kita semua. Macam tuan-tuan semua. Masuk nak sambut, nak programkan mereka. Kalau sekadar untuk mereka ni nak menyokong kita saja, kita memang nanti mereka tidak ada ketahanan. Mereka masuk dalam keadaan mereka tidak faham. Mereka masuk dalam keadaan emosi, mereka marah. Tak jadi. Masuk PAS pasal apa? Marah kat Madanon. Esok mari pula Hak Majnun pula. Masuk balik. Kan? Jadi kita tak nak. Jadi apabila kita orang yang diprogramkan ada dari kalangan pemuda yang macam ni, maka barulah kita akan dapat untuk nak memastikan supaya perjuangan kita ini akan terus berkembang dengan baik. Itu yang kita mau. Ya. Sebab tu kalau kita katakan kalau pemuda ni tak ada, kita bimbang, takut tenaga pelapis kita tidak ada. Hak yang segera kita perlu ni nak menghadapi pilihan raya ni tentu pemuda. Pemuda, mari kami orang tua-tua ni tak larat dah. Dan dulu saya ingat saya boleh drive kereta kalau sekat umur kita muda 40 tahun ke bawah kan. 3 jam bawa kereta balik bolak-bawak. Boleh, sekarang tak ada yang masuk gear 3 tidur lah. Kan? Jadi Pak Tumuk. Teman Yahya tak boleh muda ni. Kan? Dia muda kita apa lah kan. Sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini kita katakan orang muda. Sebab apa pemuda lagi penting? Kerana dia adalah merupakan suara untuk anak-anak muda ini dalam menyuarakan berkenaan dengan isu-isu semasa, isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Sebab tu pemuda ni kebanyakan pencetus. Jabatan amal, pencetusnya pemuda. Pasti pencetusnya pemuda. Kepimpinan Dewan Ulama, pencetusnya pemuda. Pemuda yang buat usul. Jadi artinya pemuda ni dia idea dia fresh. Idea dia sentiasa segar. Ini yang kita memerlukan. Kerana
Orang muda ni dia memahami tentang benda-benda yang semasa dan dia boleh menyuarakan tentang apa-apa persoalan yang berkaitan dengan soal yang berlaku di keliling kelalang mereka. Soal denyut nadi, soal apa yang berlaku, kendak masyarakat. Ini orang muda. Orang muda, kadang orang muda ni dia duduk di bawah. Dia berkawan dengan orang. Ini style orang muda. Dia duduk di kedai kopi, dia lepak-lepak tepi jalan, dia duduk di padang-padang. Ini sebenarnya maklumat yang paling valid. Maklumat dia anggap sebagai first hand punya maklumat. Di situlah kadang-kadang pandangan-pandangan yang kita dapat daripada bawah ni, maka pas pula melakukan strategi. Macam mana untuk kita nak buat. Ini sebenarnya kendak orang muda. Ini pandangan anak muda. Ini pandangan muda. Mana kita dapat? Daripada orang muda. Siapa memberi maklumat ini? Orang muda. Sebab apa orang muda boleh beri maklumat? Karena mereka mendasari di bawah sana. Ini orang muda. Dan kita tahu yang seterusnya kenapa ni orang kita kata pemuda ni? Karena pemuda ni merupakan ejen perubahan. Ejen perubahan. Karena pemuda ni lebih berani dalam soal pendekatan baru. Lepas tu saya kata orang muda tak apa dia buat. Dia salah tak apa. Ada orang tegur. Try and error. Try and error. Orang muda. Dia mampu untuk nak melakukan benda-benda yang kreatif. Macam hari ni lebih kurang ada 14 program alternatif yang dicetuskan dalam pemuda. Dalam pemuda 14. Jadi kadang-kadang kita dah tahu ERC ya. Kan? Sebenarnya pemuda ni banyak yang kita sebut tentang apa yang dilakukan oleh pemuda ni yang perlu kita tengok. Ini perlu diperkembangkan dan perlu diaktifkan. ERC itu bagian Reading Club, Alternative Fishing Club. Mengai apa dah? Saya ingat ni jarang nak buat tau. Kita duduk mengai. Tapi mengai kita tak ada macam mana ni. Ni idea pemuda tau. Kemudian cycling club. Tak apalah. Naik gerek tu. Trekking club. Alternative 4x4 club. Ada naik 4x4 pergi. Naik bukit semua ni. Pemuda. Fotografer kelab. Agak gambar. Horse riding maknanya kelab kuda. Ini pemuda punya. Martial art kelab. Mana? Band kelab. Band mana? Kugiran. Ada? Yang tuan-tuan buat main kat pondok pula kacau lah. Saya orang beli game pula kacau. Nak sebutnya itu ada benda kan. Kemudian swimming club, alternative swimming club. Renang. Deck football. Ini adalah kita nyedek. Kemudian alternative deck fitness club. Club untuk nak bagi badan comel. Kemudian motorsport club, baskers club, 14. Ini sebenarnya pemuda yang hak mana? Pemuda yang buat ni. Pemuda yang ada. Jabatan amal, ni hak pemuda punya. Kita tak nak apabila sebut jabatan amal ni, kerja dia duk jaga ceramah. Itu satu. Tapi ada silibus muqarrar. Jabatan amal tahu tak? Dia lebih kurang skot. Memang amat sesuai dengan orang muda. Janganlah bila kita pendekatan orang muda ni lain sikit lah. Janganlah bila masuk-masuk, jom malam ni kita main usrah. Tak ada lah. Jangan tuan-tuan terus nak ajak usrah. Bagi hak dia seronok dulu. Nabi kata apa? Basyiru wala tunaffiru. Kita beri hak benar hak seronok dulu. Main tadi. Main kuda. Kan?
bola, berenang, panah. Ni semua ada seronok. Semua ada seronok. Yang ni yang patut kita dulu hak pemuda punya. Cara nak dekat orang muda ni lah. Cara dia. Cara dia berbeza dengan orang tua. Orang tua ni dia minat lain. Macam muslimat dia minat lain. Muslimat ni kuliah dia minat apa? Fiqah dengan tasawuf. Tafsir pun kurang. Dia tak minat. Dia minat. Ni pun minat berbeza-beza. Jadi oleh itu kita katakan tadi ialah kerana pemuda ni dia akan membawa bagaimana cetusan-cetusan perubahan pembaharuan tu ialah daripada orang muda itu sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini perkara-perkara yang perlu kita kena hadamkan. Maksud dia kena fikir macam mana untuk kita nak buat, nak menarik minat. Nak menarik minat. Saya pun hari ini ada sikit kebimbangan juga apabila kita tengok di kampus-kampus hari ini pun mengalami kemerosotan. Kemerosotan. Student sampai 20,000. Yang komit dengan usrah tak sampai 100 orang. Jadi agak berat tau. Agak berat. Sebab tu kalau bolehnya di Kedah ni kena pastikan supaya dia ada beberapa IPT yang ada di Kedah ni, termasuklah juga kita ada Unisyam hak kita sendiri, dan kita ada ITM, kita ada UUM. Perlu kita kena berikan tumpuan fokus ke arah ni. Nah, ada orang dulu di Kedah ni ada seorang nama Cikgu Soekarno. Sampai hari ni dia minat dengan program dia ni. Dia saya kenal dengan dia ni, itulah dia. Dia minat. Bagus. Memang pun renyah nak buat program budak ni. Tapi nak kena ada orang minat. Cikgu Soekarno tokoh, saya sebut di mana-mana pun sebut nama dia. Dia kata dia ni orang minat. Umur dia, Soekarno umur 60 lebih tak? 60, 60 lebih kan? Tapi dia sampai minat. Dia minat buat program. Tapi nak sebutnya, saya tak tahu, mungkin ada pelapis-pelapis yang saya tak kenal. Tapi nak kena ada orang macam tu. Nak bina, dia buat program budak-budak, sekolah, sebagainya. Ini kena ada. Kena ada. Kalau tidak ni, kita nak ganti, siapa nak ganti besok? Kita Mak Yahya, Datuk, apa nama Romani, ganti Ustaz Salim. Nak ganti Wabi Sanusi. Kita nak orang yang ada fikrah yang kita bina daripada pemuda. Daripada orang muda yang kita nak bina. Jadi sebab tu kena berikan tumpuan yang lebih kepada ke arah ni. Sekarang Ketua Muda Kedah Ustaz ni, Ustaz Ahmadah bukan dia? Dah masuk Kumuhi kan. Tapi malan kena ambil, saya kata kena ambil perhatian sikit berkenaan dengan ni lah, untuk fokuskan supaya kerana IPTA kita ni yang ada di kampus kita, dan apa nama matrikulasi dan sekolah-sekolah asrama yang perlu kita, ini bekalan kita untuk akan datang. Dulu kita ada sekolah pondok, sekolah agama rakyat, sekarang dah tak ada. Dulu kan semua lahir daripada semangat-semangat dulu. Sama Yahya lahir daripada Pondok Pak Ya, daripada Pondok Pak Man, zaman-zaman dulu. Kita boleh situ, sekarang dah tak boleh. Sekarang dah orang kata dah jadi SABK kan. Jadi kita kena ikhtiar yang lain pula, ialah dengan cara tak apa, tak ada masalah. SABK pun kita kena buat program yang memastikan supaya adanya kelestarian benda ni. Saya di Perak pun saya minta supaya Ketua Pemuda, saya marking benda ni. Saya hendak supaya Ketua Pemuda, dan memang saya jemput juga di kalangan wakil daripada JPPM tu, supaya mereka ni berikan laporan terhadap perkembangan-perkembangan sekolah ataupun pengampangan pelajar-pelajar di kalangan mereka ini, untuk memastikan kelestarian untuk pada masa akan datang. Jadi saudara dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, tu
hal berkenaan dengan pemuda. Kemudian kita tengok apa yang berlaku pula di dalam konteks negara kita pada hari ini yang memerlukan kepada perubahan politik yang paling penting. Hari ini apabila ada sindrom yang menganggap bahawasanya politik itu kotor. Politik itu kotor. Ini satu perkara yang amat berbahaya sebenarnya. Amat berbahaya. Ajaran Islam yang tidak memisahkan perkara begitu. Kerana Nabi SAW sendiri pun menyebutlah hadis dia. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya atau kama qala. Adalah Bani Israel itu yang menjadi pemimpin mereka, ketua mereka ialah Nabi-Nabi. Sasa yasusu siasatan. Daripada situlah perkataan siasah terbit, ialah daripada perkataan sasa yasusu siasatan. Mari pada zaman kita ni pula kita anggap bahawa politik ni kotor. Saya dengan penuh kemaafan saya kata, memang saya tak nafikan bahawa ada orang dari kalangan yang berpolitik itu kotor. Karena selagi nama manusia, maka mereka tak akan lari daripada sifat kekurangan, sifat kelemahan. Yang kotornya orangnya, bukan politik itu. Coba bayangkan Nabi SAW, dia kalau setakat nak membawa ajaran Islam itu hanyalah bersekitarkan soal hubungan dengan Allah Ta'ala, semayang, puasa, zakat, haji, cukup baginda diutuskan selama 3 tahun. Tetapi apabila Islam itu datang dalam bentuk yang semua lengkap, maka baginda diutuskan selama 23 tahun. Oleh itu apabila turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan akan agama kamu dan telah kusempurnakan nikmatku atas kamu dan ku redha Islam itu menjadi agama bagi kamu. Sayyidina Abu Bakar menangis. Dia kata, baginda ni tak lama akan meninggalkan kita. Kerana nak menggambarkan lengkap dah. Baginda menjadi ketua negara di Madinah selama 10 tahun. Siap segala bentuk draft. Dalam konteks umumnya kita boleh rojok. Bagaimana baginda telah melaksanakan alaqah dauli, hubungan antara bangsa. Bagaimana hubungan antara orang bukan Islam. Semuanya baginda telah gariskan. Artinya baginda telah tunjukkan 10 tahun baginda menjadi ketua negara. Tiba-tiba mari tang kita pula kita kata politik itu kotor. Ini macam dulu Sonok Horonje. Sonok Horonje ni dia seorang orientalis daripada Belanda. Dia pernah dihantar oleh Belanda untuk ke Mekah. Untuk buat kajian kenapa orang-orang Indonesia terutama daripada Aceh balik daripada Mekah makin kuat lawan kami penjajah. Maka Sonok Horonje ini ditukar nama dia Abdul Ghafur. Maka keluarlah satu istilah. Dia kata apa? Ad-dunya jifatun wa tulabuha kilabun. Dunia ni bangkai. Hak orang cari dunia ni anjing. Maka ada orang terpengaruh, dia kata apa? Tak salah cari dunia. Dunia ni bangkai. Kita carilah akhirat cukup.
maka kesannya kita tengok hasil mahsul dikaut oleh puak-puak penjajah. Kenapa? Kerana kita anggap dunia ni bangkai, dan yang cari dunia pula dianggap sebagai anjing. Sama juga dalam konteks hari ini. Kita bimbang apabila kita anggap bahawasanya politik itu kotor, kita meninggalkan politik. Sedangkan orang lain bekerja untuk mendapat kuasa politik. Dulu kita tengok DAP berturun pilihan raya, ada slogan apa? Deny two-third. Nafikan 2/3 kuasa parlimen dan juga DUN. Dia masuk parlimen untuk menjadi pembangkang yang kuat. Cukup kita menumpukan di sisi sudut ekonomi. Tetapi apabila mereka sudah sit-in duduk dalam kerajaan, mereka tahu bagaimana betapa lumayannya apabila mereka dapat menguasai politik, kuasa pemerintahan, maka lebih banyak lagi daripada apa yang mereka dapat waktu menjadi pembangkang. Tiba-tiba kita pula anggap politik itu kotor. Dengan kita tak nafikan, ada dari kalangan orang politik ni yang menyebabkan orang menyampah, orang benci. Macam berlaku di Perlis tu, menyebabkan orang benci, orang menyampah. Duduk elok-elok, tenang, tak ada bunyi apa, rakyat boleh hidup dengan selesa. Yang kamu nak suruh Cikgu Syukri itu pula bukan dia dosa besar, bukan dia berzina dengan orang, bukan awak lari nak darah orang, bukan dia makan rasuah. Tak tenang, rakyat boleh terima. Tak ada lah benda-benda lain. Dia style dia lah. Tuan-tuan tak boleh nak sama Cikgu Syukri macam YB Sanusi. YB Sanusi pula tak boleh nak sama dengan apa nama Dr. Sam. Dr. Sam pula tak boleh sama pula dengan apa nama Datuk Sarudin. Masing-masing karakter lah. Sebab tu YB Sanusi bila pergi, waktu dia jadi menteri besar, dia jumpa Tok Guru. Tok Guru kata apa? Hang jadi hang lah, kan? Jadi diri hang. Terus orang pula pelik pula kan, nak jadi Tok Guru pula. Tak apa lah, tak boleh tu. Hang, cara hang lah tu. Kelebihan tu kita kata kelebihan masing-masing. Cikgu Syukri style dia sebagai seorang pendidik, cikgu cool, sejuk. Macam tu saya kenal dia sejak dulu. Macam tu dia kan, relax, senyum. Kadang-kadang kita duduk bincang bab berkenaan dengan dia tu, dia relax, tak ada apa, relax, senyum. Itu hebat yang Cikgu Syukri ni kan. Tapi nak bagi tahu orang meluat, orang menyampah, tahu tak, lagi menyebabkan orang meluat dengan ahli politik ni. Boleh kita buat perangai gitu dengan kita pula, kira lah lagi buruk. Dalam keadaan kita tengok image orang lain tu teruk, parti-parti lain teruk, orang duk tengok graf kita pun tinggi dengan menang Karmunai. Mana orang sangka di Sabah kita boleh bawa balik satu kursi, boleh naikkan satu kursi, tiba-tiba timbul isu macam ni kan? Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, orang menyampah. Kalau orang marah tu kita jangan marahlah kepada orang. Dan dalam masa yang sama juga saya pernah berjumpa dengan seorang apa nama ahli korporat. Waktu dia sebut biasalah orang politik macam ni. Saya kata orang berniaga pun jahat, kata. Kotor juga. Orang berniaga banyak ada yang bohong ada, hutang tak bayar pada supplier ada. Betul tak? Dia kata betul. Kotor juga. Takkan saya kata orang berniaga kotor. Dia kata betul lah tu. Selagi nama manusia, kami pun tak nafikan. Bagi ahli politik saya sebagai naib presiden, ada benda banyak tak betul. Bagi manusia,
Kita bukan maksum. Kita kan ada wahyu. Nabi SAW saja maksum. Tapi kita cuba buat yang terbaik. Janganlah kita buat benda-benda yang mungkarat, benda-benda yang mungkar, benda-benda yang zahir. Itu kita cuba. Kalau yang tu buat juga, itu kita kena buanglah dia. Kan? Berzina ke, na'udzubillah min zalik, ambil rasuah ke, kan? Makan harta-harta yang tak patut, makan harta batil, itu bolehlah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati kalian, hari ni stigma ni dah ada kepada anak-anak orang muda ni. Bahaya. Bahaya. Mereka anggap politik ni kotor. Politik ni tempat orang nak cari makan. Politik ni untuk orang nak cari habuan. Politik. Ni bahaya pemikiran macam ni. Pemikiran macam ni pemikiran yang boleh merosakkan masa depan negara, masa depan agama dan juga masa depan bangsa kita. Dalam keadaan orang lain begitu alert, begitu mengambil perhatian berkenaan dengan politik, tiba-tiba kita pula menganggap politik ni kotor. Jauhkan daripada politik, jauhkan daripada siasah. Bukan kita tak tahu ada kes-kes. Kadang-kadang politik di tempat kerja lebih teruk lagi daripada politik di luar. Sama ada sektor kerajaan atau swasta. Di sektor swasta pula pasal apa dia dapat GM, pasal apa dia dapat CEO, pasal apa dia dapat CFO. Yang aku ni dapat UFO ya. Gaduh juga sama dia pak. Di kalangan kita kerajaan pun sama juga. Kadang-kadang gaduh kenapa dia naik KSU, kenapa pula dia naik TKSU, kenapa dia ni junior dah naik. Politik lebih teruk pun ni. Adakah kita nak kata kerja kerajaan kotor? Tak kotor. Adakah kita nak kata kerja swasta tu kotor? Tak kotor. Orangnya. Macam juga politik. Tapi politik ni kita kena ingat paling penting. Dalam kita bincang bab ekonomi ke, bab politik ke, bab sosial ke, politik ini asas dia. Sebab itulah Imam Ghazali dia sebut, lalu orang dia sebut Imam Ghazali ini hanyalah kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin. Kita lupa di sana ada satu tulisan dia dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, dan satu ungkapan yang dia sebut, dia kata ad-dinu usun wal maliku harisun wa ma la asalahu pamahdum wa ma la harisalahu padaya'. Imam Ghazali kata agama ini asas. Pemimpin itu politik lah, ialah orang yang menjaga dia. Suatu yang tidak ada asas akan runtuh. Bangunan ni kalau tak ada foundation, tak ada konkret, runtuh. Negara kita kalau tak ada sendikan dengan kekuatan agama, kepimpinan tak ada kekuatan dengan agama, akan runtuh. Suatu pula yang tidak ada penjaga akan hilang. Kalau bangunan yang tak ada guard, sekolah tak ada guard, hospital tak ada penjaga, akan orang curi barang. Ni pemimpin ni menjaga. Penting. Nak jaga khazanah negara. Yang hari ni kita menderita hari ni. Susah. Negara bukannya duit tak banyak. Negeri kita kecil. Negeri kita penduduk tak ramai. Lebih kurang 33 juta. Hasil semua ada. Saudi ada minyaknya. Kuwait ada minyaknya. Kita pun pernah tak ada. Belum beritahu. Minyak ada. Kelapa sawit ada. RE ada. Biji timah ada. Biji besi ada, koko ada, getah ada, kelapa ada, PMX ada. Jangan lupa pula itu pula kan. Semua ada. Kita tengok. Tapi kita lihat ni macam mana keadaan dia. Dulu anak-anak kita dapat PTPN dulu, boleh full. Kan tak? Kan?
dalam konteks itu. Sekarang ni IGN. Dia setakat buat treatment tu, dia tak boleh dapat berterusan lah. Lepas tu dia akan bagi surat kita untuk hospital biasa. Maknanya akhir semakin kualiti kita kata tadi. Adakah duit? Tak ada? Ada. Tapi oleh kerana kita nak sebut hak yang menjaganya tadi, yang tidak melaksanakan tanggungjawab dia, ini yang kita nak. Orang kata kita bodoh montah. Bodoh montah pun 35 tahun dah di Kelantan. 35 tahun jadi negeri Mangkang tau. Bukan senang. Disekat dengan berbagai sudut. Tapi kita boleh survive. Pasal apa? Kita ada otak. Ada otak, ada akal, ada iman. Kita duit tak ada. Lepas tu tuan-tuan tengok banyak bangunan di daerah apa bangunan dia buat. Tanah ada di Kelantan. Okey. Dipropos oleh jajahan dia tu. Ataupun majlis daerah dia. Okey, kami nak dewan, nak bangunan ni. Tanah kami ada. Itu cara kita. Dulu kau tuan-tuan ingat dulu, di Kelantan tu ada Jambatan Sultan Semail tu. Kita nak hubungnya antara Tumpat dengan Kota Baru tu ada jambatan. Dulu ada tol tau. Ada tol tu. Tol. Pasal buat tol. Kerana konsesi waktu tu minta bantuan tak dapat. Kerajaan tak dapat. Rakyat nak. Macam nak buat? Okey, beri kepada konsesi. Buat tol tu. Idea kita ada. Kehendak kita ada. Iman kita ada. Kita boleh buat. Laksanakan. Itulah cara kita memutuskan Kedah. Kita tengok hari ni. Semua orang appreciate dari segi kita cakap bab berkenaan dengan soal ekonomi. Pelabur-pelabur mari. Pasal apa pelabur mari? Sebab satunya kita kena tengok juga. Di Kedah ni dia ada kedudukan dia lebih kurang sama macam Pulau Pinang. Dia tak jauh dengan airport. Sebab tu kita bangunkan di Kulim High Tech. Tak jauh dengan airport. Dengan pelabuhan. Di Kelantan tak boleh. Kelantan tu kita tak boleh beza antara Selangor dengan Kelantan. Selangor tu dia kena beza dengan Perak. Selangor tu dia kena beza dengan Johor. Baru boleh. Baru boleh tahu. Bawa apple dengan apple. Ni apple dengan orange tak boleh nak beza. Kedah kita tengok mampu kita buat. Pasal apa? Pasal kita ada otak. Bagaimana orang mari. Padahal mereka tahu negeri hak memangkang merintah. Kan? Kulim High Tech terpaksa peluahkan lagi tanah. Kerana banyak sangat orang datang. Lepas kita telah membuat mesra pelabur. Antaranya kita banyak buat fast track. Hak benda-benda yang tak perlu kita potong-potong-potong untuk nak percepatkan proses. Orang nak yang ni lah. Dia pelabur dia tak kira. Hampas ke UMNO. Dia katanya aku tu. Saya duduk ingat waktu kita duduk bersyarah waktu apa UMNO duduk sebut tu kan. Dia kata kalau pemangkang pemerintah nanti mundur. Tak, Selangor. Pemangkang pemerintah. Sejak 2008 dulu. Masa dia merintah. Dalam pengeterbang KLA tu. Duduk bawah Selangor. Pilot dia tak tanya. Tengok-tengok ni. BN ke? Perkataan rakyat waktu tu kan. Tak. Pilot bukan tanya aku tu. Hang bayar duit ada tiket. Aku bawa lah. Ni benda-benda yang simple kita katakan. Artinya kita boleh mentadbir mengurus. Pasal kita kata tadilah. Ad-dinu usun. Kita ada. Agama kita asas kita. Yang menjaga tu pula ialah merupakan harisun. Penjaga. Inilah yang paling penting kepada kita dalam konteks ini. Dan tuan-tuan pun dah tahu bagaimana yang disebut oleh Datuk Mak Yahya, ketegasan kita dalam konteks orang yang telah pun melakukan perkara begitu, kita telah mengambil tindakan mereka tu pemberhentian. Macam pecat lah, mudah istilahnya pecat, tapi pemberhentian. Kalau pecat dia tak akan gugur daripada ahli dewan. Tapi pemberhentian ni baru kebetulan kita pun baru saja luluskan dalam perlembagaan kita.
Jadi ini benda-benda yang memerlukan kita kena tengok. Yang paling takut sekali ialah apa? Sumpah bai'ah. Lafaz bai'ah kena ingat. Tuan-tuan dia tengok lah. Tempat tuan-tuan ni seorang langgar bai'ah tu apa jadi? Cakap pun pelik-pelik. Itu semua punca tu. Itu punca tu lah. Jangan buka main tau. Bukan dia bai'ah ni wallahi wabillahi watallahi tu lafaz qasam tahu tak? Berat lafaz ni. Kami bila jadi calon, saya bila jadi calon, kita tengok bila lafaz tu jadi gerun tau. Gerun. Jadi seram lu rumah. Ada ke tu? Daripada bawa kononnya ada lapat talak 3. Lapat 3 tak ada. Lapat 3 tu hanya ada di Kelantan satu ketika waktu zaman Tun Uni Aziz. Itu atas permintaan Tun Uni Aziz di Kelantan. Di Kelantan standar dah yang letak Malaysia Syura tak ada. Jadi kita dapat lihat bagaimana Tun Uni Aziz dia ada masalah dia di Kelantan waktu tu. Maka dia ada hujah dia. Maka akhirnya kita benarkan untuk di Kelantan. Dalam konteks kita sebut tadi. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maka dengan ini saya mengharapkan supaya pemuda-pemuda terus bekerja, terutamanya di zaman ini ialah medan kita sebenar ialah medan PRU yang ke-16 nanti ialah di medan media sosial. Sebab tu kita mesti rancak media sosial ni. Tak perlu tuan-tuan, tak perlu fitnah. Kita berfakta pun boleh. Berfakta pun boleh, tapi jangan kita menjadi orang yang malas untuk nak komen, memberikan fakta. Saya pun saya tak bagi dah. Pemuda penangan negeri pun dulu dia buat saya warning, dia kata kalau hang tak berjaya, kalau dia tu berjaya buat program, tapi outcome hasil dia. Dan hasil dia kata kalau patutnya apabila buat program untuk cyber trooper, program-program untuk mujahid cyber sebagainya, hang kena pergi pertahan lah. Hak yang kongkonnya pih-pih tu uji hadi sebagainya. Kan tak ada apa suruh buat lah. Ngarut je. Di pusat pun sama agak buat hampir 3-4 ribu hadir orang. Tapi balik hampas pun tak ada. Suruh buat lah. Buat boleh beras orang balik patut apa? Bukan ada apa yang salah apa. Tok uji hadi duduk pergi bagi kuliah tu pun kita tengok geng-geng lanun ni. Duduk kata macam-macam. Maki macam-macam. Hampa dua apa? Orang muda. Bukan kita nak suruh komen maki balik. Orang kanya buatlah ayat-ayat benda baik sikit kan. Kita tempek fakta-fakta yang ada kepada kita. Tapi tak buat benda tu. Tak jalan. Saya pun tak tahulah nak bagi apa. Panadol ke? Nak bagi apa pun saya tak tahulah. Bukan kita nak suruh berjuang. Nak main apa suruh berjuang ni ya. Zaman ni berjuang ni. PRU ke-16 nanti ni perjuangan kita ialah perjuangan macam ni. Ceramah ni mungkin dah sikit dah. Dia akan ada bentuk macam ni. Dan esok pada ChatGPT esok ni, budak-budak muda dia nak turun kempen. Pukul 11 dia nak turun mengundi, hari mengundi. Pukul 11 12 dia bangkit pada tidur. Nak mengundi apa ni tu? ChatGPT nak mengundi apa? Ni. Itu bahaya. Jadi sebab tu kita kena siap sedia supaya maklumat-maklumat ni akan dapat membantu perjuangan kita untuk pada masa akan datang. Tuan-tuan semua, mesti kita bekerja ke arah memastikan supaya parlimen kita menang, kekal menang. Dan 3 dun di sini juga untuk kekal kita menang, untuk memastikan supaya kita dapat kekal untuk merentah di Kedah dengan bergaya, dan juga kekalkan kemenangan untuk parlimen pokok senar untuk kita bertemu di Putrajaya untuk kita menguasai di peringkat federal nanti insya-Allah. Jadi dengan itu aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Takbir.